Ramai orang nak tanya aku, roti john T20 sekerat ni macam mana rupa dia? Jom, mai aku tunjuk gambar. Ini lah, yang ni semua T20 sekerat. Yang apa tengok, yang rupa yang dah siap. Yang ni harga dia RM38. Apa yang specialnya? Apa tengok Naim letak gambar tu. Yang ni nama dia pull lamb, kambing carik pull lamb yang di smoke 8 ke 10 jam. Kita mix dengan barbecue dan juga honey. Memang sur. Ramai yang masih lagi fall in love dengan T20. Mereka tak mau try pastrami sampai nanti mbak. Siapa yang dah try roti john T20 last year yang RM70, mereka memang tak akan lari ke menu-menu lain. Mereka akan still ambil yang ni. So untuk last year kita buat RM70 panjang. This year sekerat sahaja RM38. Memang berbaloi geng. Bahan-bahan dalam ni memang premium habis. Serious stock. Premium gila. Ada caramelized onion. Yang kalau orange tu, apa tu sos apa? Spicy tomato mayo sauce. Roti kita pakai charcoal bun macam biasalah. So jangan lupa mai try. Ni menu ni semua ni available sepanjang Ramadan sahaja. Buka daripada pukul 3 sampai pukul 7.30 insya-Allah. Boleh mai serbu harga 38 geng. Bantu saya share video ni geng.